Hello, hai. Assalamualaikum semua. So, hi. Apa khabar? Korang okey? Lepas tu korang okey? Tak ada ponting kan? Bagus. Kalau mana yang ada ponting tu, janganlah ponting dah. Yang mana tak ada ponting tu, teruskan jangan ponting. So, ya. Selamat beramal di bulan puasa. Okay. Aku nak buat video ni. Kan, as you see. Aku nak buat video pasal... aku tak ada topik sebenarnya. But, I'm gonna talk about perception aku. Aku punya... pendapat. Sebab ada orang tanya aku soalan. Dia tanya, apa perasaan aku bila tengok perempuan menangis disebabkan lelaki? Apa perasaan aku bila tengok kawan-kawan aku sendiri menangis disebabkan kena main ke, kena tipu dengan lelaki kan? Diorang curang, lelaki tu curang dengan diorang ke apa benda semua. Apa perasaan aku? So, ni aku nak jawab ni kan. Tulis macam tak feel kan. So, aku kena bercakap lah. So, perasaan aku bila tengok orang-orang yang ditipu, maybe perempuan-perempuan yang ditipu oleh lelaki, dipergunakan oleh lelaki, yang perempuan tu dah sayang kat mamat tu, konon he's the one and mamat tu curang semua. Perasaan aku untuk semua benda tu, aku sedih. Mungkin muka aku tak nampak sedih lah sekarang, tapi sebenarnya aku memang sedih. Okay? Lagi-lagi kalau kita nampak kawan kita sendiri lah, kawan kita sendiri ataupun family kita sendiri kan, tu lagi sedih lah. And to me macam, aku rasa aku tak ada lagi lah dalam situasi kena tipu dengan lelaki apa benda semua, except for yang tu bukan kena tipu, cuma aku menunggu kan, so tu tak dikira. Tapi sikit-sikit aku boleh faham kot rasa dia. Of course saya sedih kan, kalau tak sedih tak nangis kan. And macam to me, sampai bila perempuan kena tolerate dengan benda ni. I mean macam pretend aku couple sama mamat ni, dan mamat ni buat hal lah benda. Memang aku cinta mati kat mamat tu. Mamat tu buat hal dah banyak gila kali, dah buat aku nangis banyak gila kali, and all he can say is sorry. Macam dia datang balik, aku minta maaf lah sebab kau dah buat macam ni, aku janji tak kau buat dah. Kau terima sorry orang tu, and then benda sama berulang balik. To me, aku tak tahu lah. Bagi aku, bagi peluang kat seseorang tu hanya 3 kali. 3 kali, tak pun sekali lah. Sekali kalau kau dah kena kau tu dah, and just walk away. Aku tahu memang korang sayang ke apa kat mamat tu, but kau juga nangis. Kau tengok bila kau nangis, kau sedih-sedih, mamat tu happy je. I mean kalau mamat tu tipu kau, dia happy dengan orang lain, dia curang dengan kau nangis, dia tengah happy. So kau tak rasa kau patut macam be strong and macam tak apa, kau buat aku macam ni tak apa, karma akan datang kan. Sebab setiap benda yang kita buat mesti ada balasan dia kan. So kau kena fikir macam, tak apa kau buat aku macam ni, aku boleh hidup lah tanpa kau. Korang kena buktikan kat mamat-mamat tu macam tu. Sebab to me, lelaki sekarang tak ada lelaki semua, I mean like some, diorang rasa macam lah relax lah, aku buat salah sekarang, aku minta maaf, dia okey balik. Relax lah, pujuk sikit je, sodok sikit ke dengan duit ke, ataupun bagi teddy bag ke apa ke, dia akan okey balik. So relax lah macam tu. So kita kena tukar benda tu. We have to change that, because we are stronger than what they think, and we are stronger than what we think. Sebab sebenarnya kita kuat, cuma kita tak tunjuk. Sebab mungkin perempuan muda sangat menangis, tapi still dalam tangisan kita tu, kita sebenarnya kekuatan kita lebih daripada dorang. Okay? And ingat ni, they can do whatever to us. Macam dorang boleh tipu kita apa benda, ingat satu je, kita kena kuat. And then macam kita hilang orang yang kita sayang, macam a guy yang kita sayang, ingat kita ada family. Kekuatan kita adalah family, and family and your best friends lah. Tapi family first lah kan, cerita dia. So itulah aku nak cakap sebenarnya. Aku sedih tu tengok kawan-kawan aku macam nangis sebabkan lelaki yang tak reti nak hargai dorang. So aku macam nak cakap pun bukan nak dengar kan. So aku cakap public kat semua orang lah. Sama ada korang terima, tak terima, tak apa. And I hope korang akan korang akan dapat sedikit kebenaran apa yang aku cakap ni. Apa yang aku cuba nak cakap is just that kita perempuan lagi terror, lagi gagah, lagi kuat daripada apa yang kita ingat diri kita ni. Orang selalu cakap perempuan lemah. Hello, perempuan lemah, open up your eyes guys. We are more than what you think we are. And jangan bodohkan diri kita, like seriously, jangan bodohkan diri kita ni sebagai perempuan ni. Jangan tutup mata kita, biar je orang buat apa kat kita and kita diam. Jangan.
Kau nak diam okey lah, kau boleh pendam apa benda. Tapi kau punya pendam tu kau walk away. Jangan pendam kau duduk lagi mamat tu, lepas tu kena lagi. Faham tak? Macam tu lah. Sebab you know, sometimes when we cry too much, bila kita nangis terlalu banyak, at one point tu kita akan sedar yang tak guna sebenarnya aku nangis untuk kau. Kan? Tak guna sebenarnya. Sebab aku nangis kau tengah bahagia. Baik aku bahagia, lebih bahagia daripada kau. Now you cry for me. Kan? Macam okay. Memang ada guys yang kau boleh trust, korang boleh trust. Memang ada lelaki yang baik, yang betul-betul tu. Tapi once kau dah terkena, I mean, bukan nak cakap kau janganlah cari lelaki lain ke apa. Cari, move on. What I'm trying to say is move on. And bila kau move on tu, cari yang sebenar-benarnya. Okay? Janganlah korang pun couple sebab korang nak main-main. Janganlah. Kalau couple tu, elok-eloknya couple tu biar kekalan sampai bila-bila kan. Itulah dia aku nak cakap. Kan? Oh, by the way, korang, aku jumpa satu page kat Facebook ni. Admin ni lelaki tau. Aku tak ingat apa gambar-gambar something aku tak ingat apa nama page tu. But korang, wahai perempuan-perempuan di luar sana, kalau korang jumpa page tu, pergi usah setiap satu album dorang Sebab aku tak bukan aku takut, macam dorang main ambil je gambar sesiapa and masuk dalam album dorang tu. So pergilah Usha, kok gambar korang ada. Dan kalau gambar korang ada, do lah something about it. Cakap dengan admin tu suruh buang ke apa kan. And by the way, like admin tu suka letak gambar-gambar perempuan yang tak senonoh tau, yang pakai tak tentu arah and post kat Facebook. So aku nak cakap juga kepada orang-orang yang perempuan yang ambil gambar macam tu, kalau kau tak nak bengang sebab orang lain ambil gambar kau letak kat page dorang, jangan ambil boleh tak gambar macam tu. Kau boleh je ambil pakai baju, apa masalah dia kan? Tu aku tak faham. Okay, people like you, I just don't understand. Pakai je lah baju kau ambil gambar. It's okay kau nak cakap kau ambil gambar kat dalam toilet, tak apa. Tapi pakai baju, pakai seluar kan? Senang. Tu je. Oh, pergi Usha page tu. If korang punya gambar ada dalam tu, buatlah something. Tu je lah aku nak cakap sebenarnya. So, I'm talking about women's power right now. Macam proud to be a lady ni. Macam tu lah. Oh, and aku nak promote. Aku nak promote ni. I don't know how to pronounce it. Is it Biore or Bayore or Biore? Tak tahu lah macam nak sebut. But it's this thing lah. Dia untuk buang blackhead kat dalam hidung. Bukan kat blackhead kat hidung. Kau macam kau buka, nanti dia akan keluar strip macam ni. Strip macam ni kau tampal lah kan. Leave it for 10 minutes, 5 minutes, 10 to 15 minutes. Lepas tu cabut. So korang punya ni, rongga pernafasan korang akan lagi macam tu, faham tak? Macam lagi clear lah. Sebab macam bila kau blackhead banyak sangat kat hidung kan, macam lemas hidung. So pakailah benda ni, belilah Biore, Bayore, whatever ni. Okay, tu je lah aku nak cakap. So bye. Hope you guys terima apa aku cakap and just enjoy the video kan. Bye.